Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah pada hari ini saya akan membuat satu perkongsian untuk semua dengan tajuk Ramadan Bulan Kesabaran. Sebuah refleksi dan madrasah jiwa untuk semua. Ramadan adalah sebuah madrasah kesabaran yang Allah khususkan untuk mendidik jiwa. Seperti mana sekolah adalah tempat untuk mendidik akal, Ramadan pula adalah medan untuk mendidik rohani. Ramadan bukan sekadar bulan menahan lapar dan dahaga, tetapi ianya madrasah kesabaran yang Allah khususkan untuk mendidik jiwa orang-orang yang beriman. Para ulama seperti Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah menjelaskan bahawa puasa itu sendiri merupakan latihan menyeluruh dalam kesabaran, iaitu sabar dalam ketaatan, sabar meninggalkan maksiat dan sabar dalam menghadapi ujian. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan ganjaran yang sangat besar bagi orang-orang yang bersabar melalui firman-Nya di dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Yang bermaksud sesungguhnya orang-orang yang bersabarlah sahaja yang akan disempurnakan pahala mereka dengan tidak terkira. Hadirin yang dikasihi Allah, Rasulullah turut bersabda, "As-siyamu junnah," yang bermaksud puasa itu adalah perisai. Apa perisai yang dimaksudkan oleh Rasulullah itu? Rasulullah memaksudkan perisai itu adalah puasa itu sendiri, membentuk benteng pertahanan diri daripada maksiat, menjaga lisan dan emosi, serta memelihara akhlak, serta membantu kita mengawal marah dan nafsu. Dalam hadis yang lain, baginda turut bersabda, "Apabila salah seorang daripada kamu berpuasa, maka janganlah dia berkata keji dan janganlah bertengkar. Jika ada orang mencacinya atau mengajaknya bergaduh, maka katakanlah, inni shaimun, yakni sesungguhnya aku berpuasa." Para ulama Ahlus Sunnah menjelaskan bahawa sabar itu terbahagi kepada 3 jenis, dan yang mana ketiga-tiganya berhimpun di dalam bulan Ramadan. Yang pertama, sabar dalam melaksanakan ketaatan. Ramadan menuntut kita melakukan ibadah lebih daripada biasa, dan di sinilah sifat sabar sangat diperlukan. Contoh yang kita dapat lihat ialah ketika kita bangun sahur, yang mana kita melawan nikmat tidur semata-mata kerana ingin patuh kepada sunnah Nabi SAW, kerana kita faham dan akur bahawa Nabi baginda SAW bersabda, "Bersahurlah kamu, sesungguhnya pada sahur itu ada keberkatan." Begitu dengan solat sunat tarawih. Kita berdiri lama, kaki terasa letih, mata mengantuk, namun itulah latihan sabar dalam ketaatan yang Nabi ajar kepada kita. Seperti mana sabda Nabi SAW, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama bi dzambih." Barang siapa yang mendirikan Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala, maka diampunkan dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kesimpulan yang pertama yang saya dapat buat adalah sabar dalam ketaatan bermaksud terus taat walaupun terasa berat, kerana ganjarannya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jenis sabar yang kedua ialah sabar meninggalkan maksiat. Inilah bentuk sabar yang paling mencabar, khususnya dalam era digital pada hari ini. Kita dituntut untuk menjaga mata, menahan pandangan daripada perkara-perkara yang haram, sama ada di luar maupun di skrin telefon. Kita juga perlu menjaga mulut agar tidak mengumpat, mencela, memaki atau bercakap perkara yang sia-sia ketika berpuasa. Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, sesiapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan keji, maka Allah tidak berhajat kepada puasanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dan pada hari ini juga kita dituntut untuk menjaga jari, iaitu apa yang kita tulis di media sosial, tidak menyakitkan hati, tidak menyebarkan fitnah, dan tidak menulis perkara yang sia-sia. Walaupun puasa pada dasarnya batal dengan makan dan minum, pahala puasa boleh rosak kerana lisan dan jari. Kesimpulan kedua adalah puasa bukan hanya sekadar menahan perut, tetapi ianya turut menuntut kita untuk mendidik kita untuk menahan diri daripada melakukan dosa. Jenis sabar yang ketiga pula ialah sabar dalam menghadapi ujian. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, Ramadan tetap akan berjalan walaupun kehidupan kita tidak berhenti. Maksudnya, kita tetap bekerja, mengajar, memandu dan berurusan dalam keadaan letih dan lapar.
Emosi kita juga mudah terganggu apabila kita kurang tidur, tekanan kerja dan cuaca panas ketika bulan Ramadan. Di sinilah kita diajar oleh Rasulullah untuk menenangkan diri kita dengan kata inni shaimun, yang bermaksud sesungguhnya aku sedang berpuasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bahkan dalam Ramadan pada kali ini, ibadah kita hendaklah bertambah, tetapi tanggungjawab harian kita tidak berkurang. Namun semua ini adalah merupakan ladang pahala kesabaran untuk kita. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Kesimpulan yang ketiga yang saya ingin buat adalah setiap ujian Ramadan bukan untuk melemahkan, tetapi menaikkan derajat orang-orang yang beriman. Sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, Ramadan mengajak kita sabar dalam beribadah, bukan sekadar lapar tetapi taat yang beradab. Sabar menahan nafsu, lidah dan pandangan agar puasa kita benar-benar mendidik keimanan. Sabar menghadapi ujian, letih dan tekanan, kerana disitulah Allah naikkan derajat dan ganjaran. Semoga Ramadan pada kali ini bukan sekadar kemenangan, tetapi titik lahir insan yang beriman dan penuh ketaatan. Akhir kata, saya mewakili pejabat pendidikan daerah Kuching mengucapkan selamat menjalani ibadah puasa. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.